Ni dalam tahun ni apa hadiah paling mahal pernah bagi kat makcik? Tak bagi lagi. Hai. Oh cantik no jangan cenahom no. Cikgu tu cerah hak ni gelap. Assalamualaikum Cikgu Syahri. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semalam saya mimpi tu. Mimpi? Oh bahaya jenis masuk mimpi ni jam. Mimpi hak kering ke basah? Tengok dalam TikTok nampak tua. Nampak tua. Sekali saya nak hambat dia sekali. Assalamualaikum, hello. Ya, menega dangai no. Siapa buat dangai ni? Buat sendiri no. Berapa lama menega ni? Dah kira lama mana dah duduk menega ni? 26 tahun. Menega macam mana setakat lah ni? Okey. Sehari isi berapa? 1,000? Ha? 1,000 seronok lah. Orang bagi tu 100 pun seronok dah. Tapi sehari boleh dapat kot 500 je. Takkan tak dapat lagi. Ha, ramai ni duduk. Tu no, takat lah berapa dah? 400 dah? Tak kira. Tahu lah. Ha, kira Mai Zat. Saya nak kira tak boleh banyak sangat. Belah ni 36. Belah ni kira kita kata double lah no. 36 dengan 36 berapa? Matematik siapa power? 36, yes 72. Wah, matematik dan gua. Sada. Nak ambil. Banyak mana nak ambil? Ambil. Dangai cemeh. Siapa nak ambil? Ambil. Free hari ni. Hari ni orang buat kenduri. Siapa nak dangai? Dangai cemeh hari ni. Ambil. Saya buat kenduri pula. Oh, tengok hari ni alhamdulillah hari ni mahal. 2 biji RM3. Ha, pakai ambil 2 biji kalau lapar lebih ambil 4. Ha. Bungkus lah bagi dia bah. Tak payah ambil duit. Oh tak silap orang. Silap orang betul. Nama saya Osman. Ha, makan tak apa. 2 biji ke? Okey. RM3, RM6 dah. Ha, cepat. Ha, okey ambil. Duit tak. Okey makan. Tak apa ke saya mai buat kecoh ni. Tak apa no. Tak apa pasal hari Jumaat saya pun nak cari pahala ke. Tak banyak. Tak apa. Ha, makan. Nah. Tak payah. Ambil je makan. Ha. Ambil nak apa? Ni kira pakcik dengan makcik berapa lama rumah tangga ni? 10 tahun dah. Anak berapa orang? Pakcik anak 4, saya anak 1. Pakcik anak 4, saya anak seorang. Belum kahwin dengan saya. Pakcik dah kahwin lah. Dia meninggal. Oh, ingat nombor 2. Ha. Nombor 2 juga. Nombor 2 tapi dah jadi nombor 1 lah. Oh. Ni dalam tahun ni apa hadiah paling mahal pernah bagi kat makcik? Tak bagi lagi. Takkan tak bagi lagi. Bagilah sikit kan. Bagi makcik sonok-sonok sikit. Kerja penat-penat ni. Kalau pergi jalan pun saya yang bawa cikgu. Ha? Pakcik tak boleh drive. Oh, pakcik tak boleh drive? Allah, pakcik. Mai kuih dangai free hari ni. Hari ni siapa buat kenduri tu? Alhamdulillah rezeki. Oh, pakcik kereta tak boleh bawa no. Oh. Ha, duit tak ya? Tak apa, ambil. Cikgu ni. Ha, sama. Baik. Makan elok. Baik ni. Okey, ha, ambil. Alright, baik. Makan jemput Hai sayang, comel ni nama apa ni? Ha? Muhammad Yusuf. Amboi. No, Allah sayang. Baik, jumpa Nah, Yusuf ambil duit raya. Nah, ambil duit raya tu. Ambil duit raya. Nah. Okey, jaga diri. Bye-bye. Ni pakcik, tu semua tadi bagi kat orang saya kira 79. Tapi macam biasalah kita orang Islam kita kira tambah kurang kan. Kita takut jadi tersilap. Ni, saya bayar. Lebih saya halalkan, kurang saya minta halal. Tu saya bagi lebih pada cukup tu. Tak apa ambil lah. Lepas tu lagi ni saya bagi kat makcik. Lagi bagi kat makcik. Makcik jaga elok makcik Ni semua orang kata rezeki Allah Taala bagi. Ni makcik, lagi sarung kat makcik lah. Jangan duk pergi sarung kat diri sendiri. Tengok muka makcik silap orang pergi sarung jam pula. Periuk dangan ni terbang. Bagi kat makcik Ni makcik. Makcik punya hadiah ni sepanjang perkahwinan makcik ni semoga Allah Taala simpan sampailah syurga nanti. Saya tak minta apa, minta saya doa sihat. Boleh singgah ni kuih dangai. Kuih ni sedap. Ni lah kuih orang lama-lama orang Kedah. Okey, boleh jumpa makcik dengan pakcik ni. Depa ni friendly elok. Support bisnes depa supaya depa boleh pergi Turki, pergi dating apa ke. Dan kita doakan semoga urusan depa dimudahkan. Okey, cik, saya minta diri dulu Okey, baik. Jaga diri elok. Baik. Belum bagi kat cikgu. Betul. Lupa. Tengok tu. Saya main Kedah tengok orang pakai bagi macam-macam. Rezeki betul. Okey, jumpa lagi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada rezeki jumpa ya Baik. Assalamualaikum. Okey, alhamdulillah.
Hari ni saya dekat jalan, dia panggil kawasan ni Titi Haji Idris. Jadi siapa yang daripada luar, yang mana daripada luar datang ke Aluk-Stak ke, Pendang ke apa ke, so boleh mai tengok. Tolonglah ni orang-orang banyak, orang kita duk niaga apa semua kan. Kalau kita tak tolong orang kita niaga, siapa nak tolong kita orang kita niaga, so mai, saya pun mai jauh pada Kuala Lumpur semata-mata nak, orang kata apa, cuba membantu apa yang tegak boleh. Jadi Cikgu Syarif, Titi Haji Idris, Kedah Darul Aman. Bye bye.